Years later. Dalam era kegemilangan studio Jalan Ampas, ramai pelakon baharu menganggap peluang bekerja di bawah arahan Tan Sri P. Ramlee sebagai satu penghormatan besar. Namun, bagi Mak Enon, tawaran daripada tokoh legenda itu bukanlah sesuatu yang menggugat pendiriannya. Walaupun namanya besar dalam seni persembahan tradisional, beliau tetap memilih dunia bangsawan sebagai jiwa utamanya. P. Ramlee pernah beberapa kali cuba membawa Mak Enon ke layar perak. Beliau pernah diminta menjadi penari joget dalam salah satu filem, namun tawaran itu ditolak lembut. Beberapa tahun kemudian, P. Ramlee kembali menawarkan watak lain yang sesuai dengan kepakaran Mak Enon dalam seni bela diri, tetapi jawapannya tetap sama, beliau tidak mahu terlibat dalam lakonan filem. Baginya, sebagai anak seni bangsawan, tempatnya tetap di pentas dan bukan di hadapan kamera. Mak Enon, atau nama sebenarnya Amon atau Ainon Cik, dilahirkan di Geylang Serai pada tahun 1911. Ayahnya berketurunan Bugis manakala ibunya berdarah Cina dengan asal-usul keluarga dari Kuching, Sarawak. Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik. Sejak kecil lagi, Mak Enon amat tertarik dengan dunia persembahan kerana sering melihat rombongan bangsawan yang menghiburkan masyarakat pada waktu itu. Pada usia 16 tahun, beliau secara tidak sengaja mula bergiat dalam teater bangsawan apabila diminta menggantikan seorang pelakon yang tidak dapat membuat persembahan. Ketika itu, Mak Enon menyanyikan 2 lagu popular, Aladdin dan Cik Mamat. Persembahan pertamanya itu cukup menarik perhatian sehingga beliau diambil bekerja secara tetap dengan gaji RM40 sebulan. 30 tahun dalam dunia bangsawan menjadikan Mak Enon sangat dihormati. Beliau menyertai pelbagai kumpulan terkenal seperti City Opera, Jenani Star Opera, dan kumpulan pementasan di New World Hall. Bakatnya berkembang pesat sehingga digelar Seri Panggung, satu gelaran eksklusif untuk primadona bangsawan pada era tersebut. Bersama kumpulan Royal Opera, beliau turut dibawa menjelajah ke pelbagai wilayah seperti Palembang, Sumatera dan Jawa. Ketika berada di Indonesia, Mak Enon bertemu dengan seorang pemuzik bernama Kasim. Mereka berkahwin pada tahun 1932 dan dikurniakan 3 orang anak. Dalam perjalanan hidupnya, beliau melalui beberapa episod perkahwinan lain, termasuk bersama seniman Haji Mahadi sehingga mendapat seorang anak perempuan, serta bersama seniman Syarif Babu yang memberikan zuriat 2 lelaki dan seorang perempuan. Keistimewaan Mak Enon bukan hanya pada bangsawan Melayu. Pada tahun 1945, beliau diberi tanggungjawab membawakan watak Hamlet dalam sebuah pementasan Inggeris atas permintaan pihak British, sesuatu yang membuktikan versatiliti dan kemampuannya menjiwai pelbagai karakter. Sekitar tahun 1950, beliau kembali ke Singapura dan menjadi penari di New World. Di sini, satu lagi kelebihan Mak Enon terserlah. Beliau mampu menyanyi dalam banyak bahasa seperti Jepun, Tamil, Jawa, Hindustan dan Minangkabau. Tahun 1960 membawa perubahan besar apabila Mak Enon berpindah ke Kuala Lumpur. Di kota baharu itu, beliau memulakan kehidupan sebagai penjual nasi lemak. Ironinya, walaupun dulu beliau menolak tawaran P. Ramlee di Singapura, kali ini beliau terlibat pula dalam beberapa filem sebagai pelakon undangan. Antara filem arahan P. Ramlee yang disertainya ialah Keluarga 69, 1967, Anak Bapa, 1968, Gelora, 1970, Putus Sudah Kasih Sayang, 1971, Laksamana Doremi, 1972. Selain itu, beliau turut muncul dalam filem lain bersama pengarah terkenal seperti Aziz Sattar, Jamil Sulong, Husin Abu Hassan, Aziz Abbas, Malik Slamet dan Othman Hafsham. Filem terakhirnya ialah Mekanik pada tahun 1983. Mak Enon juga aktif dijemput ke program TV dan menghadiri festival seni, termasuk Festival Film Asia Pasifik pada tahun 1982 di Kuala Lumpur. Pada April tahun 1992, Mak Enon menghembuskan nafas terakhir pada usia 81 tahun, ditemani anak dan menantunya, Mala Satria Sharif serta Prani Pramod.